Badan dan kepala terpisah? Fuh. Kejadian ni jadi kat kampung Pida 3, Jelun, Kedah. Dua pesawah yang juga abang ipar dan adik ipar bergaduh sampai satu nyawa melayang. Pukul 7.05 malam, orang kampung dengan kecoh terus call polis. Bila polis sampai, diorang jumpa mayat mangsa terlentang dalam sawah. Kepala putus sepenuhnya dan terletak 1 meter daripada badan. Mangsa umur 45 tahun, ada isteri dan 2 anak. Suspek pula umur 38 tahun, masih bujang, tinggal tak jauh dari rumah mangsa. Dua-dua tak ada rekod jenayah, kerja pesawah, orang kampung biasa je. Tapi malam tu entah apa punca jadi panas gila. Polis ambil masa 15 minit pujuk suspek keluar dari bilik rumahnya. Masa tu dia masih pegang parang 30 cm, senjata yang digunakan untuk tetak kepala abang ipar dia sendiri. Parang tu pun dah dirampas dan sekarang suspek direman untuk siasatan bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan bunuh. Bayangkan weh, pertikaian keluarga tapi berakhir dengan kepala terpisah dari badan. Bukan syaitan punya kerja, tapi marah manusia yang dah hilang kawalan. Kadang benda kecil kalau disimpan lama akhirnya meletup, dan bila darah keluarga sendiri yang tumpah, tak ada siapa pun yang menang.